Aceh. Buronyo merempok dengan siro pengusaha, yaitu Tengku Wasli. Kerja beliau ubina kepiah-kepiah, peci-peci yang di Aceh, yang seluruh Aceh, termasuk Gonyan yang bah. Dan jangankan di Aceh, Dungai, Duri, Sore, Inhu, Pekanbaru, Eknopan, Eknabara, malah Nanggro, tetangga Malaysia, beliau gebah. Kuring misalnya putra keahlian kepada beliau. Di samping daripada beliau memang ahli untuk kebegat peci, nah kelebihan daripada beliau adalah untuk baju capri. Capri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Nasrul, seniman dari Aceh. Buronyo merempok dengan siro pengusaha, yaitu Tengku Wasli. Kerja beliau ubina kepiah-kepiah, peci-peci yang di Aceh, yang seluruh Aceh, termasuk Gonyan yang bah. Dan jangankan di Aceh, Dungai, Duri, Sore, Inhu, Pekanbaru, Eknopan, Eknabara, malah Nanggro, tetangga Malaysia, beliau gebah. Kuring misalnya putra keahlian kepada beliau. Di samping daripada beliau memang ahli untuk kebegat peci, nah kelebihan daripada beliau adalah untuk baju capri. Capri 20 sabuk yang bakal baju malamnya punya Allah mengizinkan. Contoh luncuan benakkan yang pertama, luncuan pejinak 2 buah capri. Antara capri inang dengan capri agam, keung luar biasa, lung keung kepada beliau. Ini kalau capri asli capri. Jadi nyokan capri main awak lung main sulap ke. Nyok capri memang asli capri. Dan baru untuk mengkalah ni rona, baru ke baju capri. Kalau mana? Mana sabar tu kebetulan balik ke baju capri. Apa yang bakal terjadi? Mungkin dalam kehidupan beliau emosi kurang karena beliau sering ke baju capri. Maka jadi rakyat-rakyat di Aceh apabila drone memang ngak nak emosi ini baju capri. Karena caprinya melebihi daripada panas-panas biasa. Dan yang golok mana? Luncok long kuling long tiga tu supaya nikalan di masyarakat pada malam berbahagianya. Kita tinggal juga. 6. Dan dari Japri bunuh 20 sabok, nyo tinggal daripada beliau susah yang dipaju. Jadi nan nambah tu luncuan cok anak Japri dengan mak Japri. 3 ju luncuan suliung pada urau berbahagia ni. Jadi nyan bek ni fikir ngut nyan kan ngut memang punya. Lebih punya baru kejadian. Memang nyan but daripada beliau kan buat biasa. Memang hari-hari pekerjaan beliau demikian. Dan baik tua ni. Jadi pada malam berbahagianya, Lung Tuan juga merasa hirun. Dan yang baik ni paju balong, Lung hana sanggup belum paju. Tapi punya beliau, insya Allah mudah-mudahan, ni kalau cara bak beliau paju. Memang kurang capri. Nah yang pegahnya kan capri bibit, memang capri asli. Dari sekian 20 sabuk capri, tinggal heboh. Nyogolom mentang ekstra menyuruh paju. Menurut pendapat daripada beliau, pernah lu tanya mbak beliau, padumboh ni paju capri. Sebanyak kuat boh, insya-Allah ni paju capri dalam surau. Tapi kuat boh dalam surau, jid kalian kira. Tapi dah sabo si berangkasu hamba Allah paju capri tu, beliau anak kenang penyakit dalam. Dan memang sebuah kelebihan daripada seluruh doktor familiar Jerman Barat pernah berkata demikian. Nyo yang cekok, nyo yang paling kurang lom, yang cekok. Tapi beliau tetap beliau ya. Yang baik hirin ronu. Dan para pemirsa warga dimanapun anda berada pada malam berbahagianya, yang peringatan Cik Nasrul, baik tua neblo peci keluaran daripada beliau. Dan peci yang beliau pegat, yang hana hai cambang dalam ilmiah kai tanpa jahitan, tapi bungong-bungong peci tersebut bisa terletak bak kepiah-kepiah manusia. Yang insya Allah mudah-mudahan sabuh rahmat ya Allah. Nasrul juga mengucapkan salam alul surga dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.